Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afiq Yaakob ataupun boleh panggil saya Cikgu Afiq. Hari ini saya nak ajar anda semua macam mana cara untuk kita melukis potret ataupun melukis muka manusia berdasarkan gambar, tanpa menggunakan pembaris, tanpa menggunakan pemadam dan tanpa tekap. Kita hanya menggunakan satu batang pensel dengan satu helai kertas saja. Macam mana cara dia? Jom kita mulakan kelas. Okey, untuk mula melukis potret, mula-mula sekali kita perlukan satu kertas kosong dengan sebatang pensel. Okey, yang ni ambil je kertas apa-apa kan, tak kisahlah. Yang penting kertas kosong macam ni, tak ada apa-apa, dan sebatang pensel, itu je. Tak payah guna pemadam pun tak apa, senang je. Mula-mula, cara yang pertama adalah kita lukis bulatan. Kita buat bulat kat sini, naikkan, buat bulatan kan. Tak perlu pun nak buat apa garisan, orang kata buat sekali garisan macam ni, tak perlu. Sebab nanti takut dia tak jadi bulat kan. Jadi kita kalau putus-putus, buat je putus-putus macam ni. Buat je sikit-sikit sampai dia nampak betul-betul bulat. Macam tu. Dan buat macam bulat macam tu lah, ala-ala bulat. Tapi tak penting, yang bawah ni tak penting dia bentuk bulat ni. Buat bentuk bulat, bahagian bawah ni tak penting sangat. Sebab bawah ni nanti kita akan padam. Yang atas ni yang penting, sebab atas ni bahagian kepala. Kemudian kita tentukan garisan tengah. So yang ni kita cuma apa ni orang kata, cuma bahagikan je. Jadi kat sini rasa-rasa kat mana garisan tengah. So kita centerkan lah, mungkin start daripada sini, kan. So dah tanda macam tu, baru kita tarik garisan tengah tu turun ke bawah. Macam tu. Yang ni jangan tekan tau, jangan tekan. Kita buat slow-slow je. Okey. Lepas tu dia punya bahagian bawah muka, biasanya bahagian bawah muka dia akan ada. Okey, sekarang ni dekat bahagian sini adalah kertas lukisan yang kita nak lukis berdasarkan gambar, dan sebelah sini adalah gambar kan. Jadi macam mana kita nak buat? Ialah kita dah buat bulatan. Tadi cikgu dah ajar macam mana nak buat bulatan. Lepas tu bahagikan antara bulatan ni untuk pastikan ada garisan tengah. Kemudian kita buat pada bahagian bawah, iaitu bahagian bawah muka ni. Macam mana nak tahu bahagian bawah muka tu dia panjang mana? Kadang dagu terlalu panjang ke ataupun dagu terlalu pendek ke. Jadi dia, benda tu kita tak tahu kan. Jadi kita tengok gambar. Tengok gambar sebelah, gambar rujukan, macam mana dia punya dagu tu. Okey, kejap cikgu adjust sekejap. Okey, jadi kita nak tahu bahagian bawah dagu dia macam mana, sama ada panjang ke atau tak, itu kita berdasarkan gambar. Sebab setiap muka orang tak sama tau. Jadi kita buat satu garisan. Daripada bulatan ni, buat garisan, tarik ke bawah. Ini pun sama, daripada sini buat garisan, tarik ke bawah, iaitu bentuk muka dia. Okey, stop. Jadi telinga dia sampai sini sahaja. Kalau kita tengok pada gambar, telinga dia cuma dihadkan sampai sini, bahagian bawah telinga. Kemudian daripada bawah telinga dia baru kita tarik ke bawah. Yang ni adalah dia punya bahagian rahang lah. Ya, rahang dia pada bahagian tepi. Dia akan ada lekuk dekat sebelah sini. Jadi jarak dia sedikit saja. Kalau kita perasan, tengok pada gambar, jarak bawah telinga sedikit sahaja, baru dia lekuk ke bawah. Sini dah sampai lekuk lah. Sini pun sama, baru lekuk ke bawah. Okey. Dan kita tengok bahagian dagu dekat bahagian gambar tu. Pada gambar sebelah, bahagian dagu dia adalah selari, ya, bahagian tengah. Samalah garisan tengah ni, kita nak tahu macam mana dagu dia, nak bagi dagu dia center ke atau tidak. Jadi garisan tengah yang kita berhenti dekat bahagian bawah bulatan ini, kita berhenti kat sini, kemudian kita sambung sampai bahagian bawah dagu ni. Okey, jadi tengah dia dekat sini. Jadi confirm lah dagu dia kena sama rata. Sebelah kanan dengan sebelah kiri sama rata. Jadi dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi kita dah bagikan tengah dia kat sini, barulah kita sambung pada bahagian lekuk dekat bahagian rahang dia tadi. Sambung ke bahagian atas. Jadi inilah bentuk muka dia. Okey, bentuk muka dia. Jangan risau, tak siap lagi. Relax je. Lepas tu bahagian atas telinga dia pula. Jadi bahagian atas telinga dia sedikit pada bahagian atas, sama ukur sedikit pada bahagian atas bulatan ini. Okey. Dan selalunya mata dekat mana? Mata dia pada bahagian tengah antara, perasan tak ada titik dekat bahagian kita buat bulatan ni, bahagian bulatan bawah ni, dia ada dekat sini. Perasan tak? Yang ni yang sentuh. Mana bahagian yang sentuh? Kat sini kan. Hujung ni dia bersentuh dengan garisan tepi muka dia. Hujung sini bersama garisan yang sentuh tepi muka dia. Situlah kedudukan mata. Mata dia dekat bahagian sentuh ni. Perasan tak? Yang bulatan ni dia sentuh kat sini, baru dia turun bawah, betul tak? Sini pun sama, bulatan ni dia sentuh dekat sini,
baru dia turun bawah bahagian tepi muka. Jadi garisan yang sentuh ni sama dengan garisan yang sentuh sebelah kanan ni, sebelah kanan cikgu lah, dan ini sebelah kiri cikgu. Okey, kemudian kita dah jumpa garisan yang bersentuh, garisan yang bertemu. Sini pun garisan dia bertemu, garisan bulatan dengan garisan tepi pipi dia ni bertemu. Dekat situ barulah kita tarik untuk bahagian mata. Tarik sampai sambung kat sini garisan dia. Itu garisan mata. Okey. Kemudian kita nak lukis mata, mesti ada hidung, betul tak? Hidung dia dekat mana adik-adik? Hidung dia adalah dekat bahagian bawah telinga. Bawah sedikit saja pada bahagian bawah telinga dia. Sini hidung dia, bahagian bawah hidung. Okey. Dan sama juga sini bahagian telinga dia. Okey. Kemudian kita nak tahu macam mana dia punya kening. Kening dia dekat mana? Okey, kening dia bahagian atas. Kalau kita tengok pada gambar, sama level dengan bahagian atas telinga. Bahagian atas telinga ni adalah kening, sini pun kening. Okey, sini garisan kening. Okey, settle. Kita dah tandakan kening dekat mana. Kemudian rambut dia pula. Rambut dia adalah jarak sedikit macam gini, satu. Yang dekat sini pun sama bahagian rambut dia. Okey, kemudian dahi. Dahi adalah sama jarak jarak dahi dengan jarak kening sama. Okey, ini jarak kening. Kening dengan bahagian bawah bulatan. Bahagian bawah bulatan dengan bahagian dahi sama. Jadi ini kening, garisan kening dengan bahagian bawah bulatan. Kita naikkan dekat sini. Nampak tak? Dia sama jarak dia dengan dahi. Jadi sini adalah bahagian rambut. Kita tandakan jarak dia sama. Jarak daripada rambut ke kening dengan kening ke bawah garisan bulatan adalah sama jarak dia. Jadi dekat sini adalah rambut. Okey, rambut dia 1, 2, 3, 4, lebih kurang macam tu lah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak lukis telinga dia. Telinga dia jarak sedikit sahaja daripada bahagian pipi dia. Jadi telinga dia tidaklah terlalu lebar. Sini pun sama. Telinga dia tidak terlalu lebar ya. Jadi kita copy sahaja. Telinga sebelah kanan dengan sebelah kiri copy saja. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okey, lebih kurang macam tu lah telinga dia. Okey. Kemudian kita lukis pada bahagian rambut dia. Okey, sini garisan bahagian rambut dia tidak terlalu tinggi. Jadi buat satu garisan, 1, 2 garisan, 2, 3 garisan, 3. Ini untuk rambut Jadi jangan lebih pada garisan yang kita buat ni. Ini bahagian tepi rambut. Okey. Jadi sekarang ni kita dah boleh padam. Okey, ni kita dah lukis dia punya bahagian rambut. Okey, bahagian rambut dah ada. Kemudian kita buat sedikit dia punya garisan kening dia dekat mana, dan mata dan mulut. Okey, macam mana nak buat kening? Kening dia adalah sama line dengan telinga. Kalau kita perasan kat sini telinga, cikgu pekatkan sedikit bahagian telinga, 1. Ni bahagian telinga bahagian atas, 2. Dan bahagian atas telinga ni adalah sama level dengan kening. Sini pun sama level dengan kening. Jadi kening dia dekat sini lah, dekat bahagian atas telinga ni adalah sama level dengan kening. Jadi dekat sini kalau kita perasan masih ada lagi garisan tengah yang kita buat masa mula-mula tu. Dan ini garisan mata dia adalah sama dengan 7. Jadi dekat sini 7, dia punya pada bahagian tepi ni. Kalau perasan masa kita buat muka tu, kita ada buat bulatan, betul tak? Okey, jadi bila kita buat bulatan tu, dia ada garisan yang bertemu dekat sini. Kita buat garisan bulat. Masa kita lukis mula tu kita ada buat garisan bulat kan, garisan bulat, dan dia berhenti dekat sini. Dia ada sentuh dekat sini, dan sini pun sama ada sentuh dekat sini, baru dia membentuk bulatan. Tadi dia dah hilang sedikit, kita buat balik. Yang ni nak bagi anda semua nampak lah macam mana. Okey, yang ni bulatan, betul tak? Garisan bulatan sampai dekat atas ni masa kita nak buat kepala kan. Okey, jadi bila garisan bulatan ni, dia adalah titik dia dekat sini, titik pertemuan. Kalau kita perasan titik pertemuan garisan bulat ni bersambung dekat sini, titik pertemuan ni bersambung dekat sini antara garisan pipi. Jadi garisan pipi dengan garisan bulatan kat mana titik dia bertembung itu adalah garisan pada bahagian bawah mata. Jadi sini adalah bahagian bawah mata,
Titik kat sini pun sama bahagian bawah mata. Jadi kita lukis bahagian bawah mata. Ini bahagian bawah mata ya. 1. Sini bahagian bawah mata 2. Sama garisan dengan titik pertemuan antara bulatan dengan garisan tepi pipi. Okey, jadi bila kita dah tahu mana garisan mata dan mana garisan kening, kita lukis kening dia. Lukis kening dan kita lukis mata dia. Jom. Okey, sekarang ni kita dah siap dah lukis dia punya mata dengan kening. Jadi bila dah siap lukis bahagian mata dengan bahagian kening, sekarang ni kita nak buat dia punya bahagian hidung pula. Jadi hidung dia terletak kat mana? Macam biasa, sama level dengan dia punya bahagian bulat. Masa mula-mula kita lukis kepala tu, kita ada lukis bulatan kan. Kita lukis bulatan daripada atas sampai ke bawah. Dan bulatan ni pada bahagian garisan bawah sekali, bawah garisan bulatan ni adalah garisan hidung. Nampak tak? Ini garisan bulatan tadi, dia sampai dekat sini. Jadi sini adalah bahagian hidung. Hidung ni pastikan hidung dia dekat tengah-tengah. Ini adalah garisan tengah yang kita dah buat. Kita buat masa mula-mula lukis muka tu. Ada garisan tengah ni dan hidung dia dekat tengah-tengah lah. Jadi itu adalah batang hidung. Ini garisan tengah tadi. Dan bahagi dua. Kita bahagi dua. Lebih kurang macam dekat sini lah kedudukan dia. 1, 2. Okey, nampak tak? Dia center tengah-tengah dengan garisan ni. Okey, kemudian kita lukis pada bahagian hidung dia yang tepi. Kebiasaannya bahagian tepi hidung dia, kalau kita tengok pada gambar, bahagian tepi hidung dia sama level dengan kening. Bahagian hujung kening ni sama level dengan bahagian tepi hidung dia. Jadi kita dah tahu, baru kita lukis bahagian tepi hidung dia. Okey. Dan buat satu garisan macam tu. Ni bahagian hidung lah. Dia ada sedikit lekuk untuk dia punya lubang hidung. Kemudian ini adalah bahagian bawah. Buat dia ke bawah sedikit, baru dia ada lekuk naik ke atas. Sama juga, kita buat satu garisan naik ke atas untuk lubang hidung dia. Okey, kemudian kita lukis pada bahagian tepi. Sama juga, bahagian tepi dia sama level dengan kening. Bahagian hujung kening ni sama level dengan bahagian tepi. Jadi sini adalah tepi dia. Tepi hidung dia, kita lukis. Okey. Kemudian boleh sambung dengan garisan pada bahagian atas, garisan batang hidung. Okey, kita buat macam tu. Okey, jadi bila kita dah siap hidung, kemudian barulah kita buat dia punya mulut. Okey, macam mana nak tahu jarak antara hidung dengan mulut? Senang je. Kebiasaannya kalau muka pada muka yang berhadapan, maknanya muka dia tidak sengit lah. Macam tak sengit ke kanan ataupun tak sengit ke kiri. Jadi bila tak sengit, dia betul-betul center tengah macam ni. Kebiasaannya muka yang center tengah macam gini adalah sama jarak antara hidung dengan mulut, sama jarak dengan telinga. Saiz telinga Macam mana nak tahu saiz telinga? Kita tengok. Ini adalah pensel, sebatang pensel. Saiz telinga dia sama besar, nampak tak? Sama besar dengan sebatang pensel. Hujung telinga ni dengan hujung pipi, nampak? Dia punya besar telinga dia sama dengan sebatang pensel. Sini pun sama. Nampak? Hujung pada bahagian pipi dengan hujung telinga dia sama saiz dengan satu batang pensel. Jadi kita ambil satu batang pensel ni, kita ukur dekat bahagian bawah. Nampak ni? Hujung hidung, jadi bawah ni adalah mulut, betul tak? Hujung hidung kat atas, hujung mulut dekat bawah. Jadi mulut dia dekat sini. Ini adalah saiz satu batang pensel. Sini pun sama, besar saiz telinga ni satu batang pensel. Jadi sama saiz. Jadi kita tahu jarak mulut dia dekat sini. Kemudian barulah kita lukis. Okey. Hujung mulut pula. Hujung mulut sama dengan anak mata. Kat sini anak mata tengah-tengah. Anak mata tengah-tengah, buat satu garisan. Sini pun dekat anak mata tengah-tengah, buat satu garisan juga. Garisan sampai bawah. Okey. Garisan sampai bawah. Sini pun anak mata dia kat tengah-tengah, garisan sampai bawah. Itu adalah hujung mulut. Jadi kita tandakan hujung mulut settle. Kemudian kita bagi hujung mulut ni ke bawah sama dengan hujung mulut sebelah kanan. Kemudian
pada bahagian atas adalah bahagian bibir. Bahagian bibir dia naik sedikit, turun, naik lagi, turun sampai bertemu pada titik akhir. Okey, sama, center tengah, garisan tengah ni sambung. Ini adalah garisan gigi pada bahagian tengah gigi. Dan kita turunkan bibir dia, turunkan bibir, dan ini adalah bahagian bawah bibir. Kita buat bahagian bawah sebelah kiri sama juga sampai dia bersambung. Ini bahagian bawah bibir. Okey, dekat sini kan ada satu lekuk lah, dia bawah sedikit ada satu lekuk, dan dekat sini sama juga dengan dekat sini adalah bahagian mulut dia bila senyum. Jadi bila senyum, mulut dia ada satu lekuk sini bersama. Okey, dekat tepi ni ada dia punya bahagian bentuk muka, lekuk bentuk muka dia, buat satu bayang. Okey, dekat sini sama juga bahagian lekuk muka dia. Okey, sekarang ni kita buat bahagian bawah dia, iaitu bahagian bawah bibir. Ada satu garisan gelap, dia tidak begitu gelap. Kemudian ini adalah dagu dia. Okey, dagu ni, saiz dagu sama dengan saiz pipi. Daripada lekuk ni ke hujung pipi, saiz dia sama dengan saiz bawah dagu. Dekat sini, saiz yang ni sama dengan saiz yang ni, sama daripada hujung mulut sampai hujung pipi. Daripada bawah ni kita buat satu garisan bawah mulut kan, garisan bawah mulut dengan garisan hujung dagu adalah sama. Jarak hujung bibir ke pipi dengan garisan bawah garisan mulut dengan garisan dagu dia adalah sama saiz. Kemudian kita lukis, sambung sampai bawah dan naik balik ke atas ikut gambar. Jadi macam ni lah cara kita nak lukis rangka muka manusia berdasarkan gambar. Jadi insyaAllah kita jumpa dekat video yang akan datang. Terima kasih tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum semua, salam sejahtera, bye bye.